Dah pernah jumpa orang tu 2 kali dekat rumah dia, Malaysian. Malaysian. So employment pass category, how much he pay? 28,000. Oh yo, 28k. So now what happened? What happened? Sudah payah, dia kemudian dia cakap dah tunjuklah ada approval lah ni. Lepas tu tiba-tiba sangkut. Sampailah bila lah minta refund tu hilang. Ni dia dah check dengan immigration betul ke tak betul ni? Sudah check, tak ada. Fake kan? Oh fake palsu. Apa-apa pun tak dapat check. So MSO ni pilihan yang ketiga. Cara kita adalah gunakan media undang-undang untuk tekan polis buka kertas siasatan 420, hukuman penjara 10 tahun sebatan. Barulah disebabkan takut penjara, barulah si ni bayar sebab tak mahu masuk penjara.